Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar anda hari ini? Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, kita bacakan doa. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan membuat satu PDP tentang pemahaman teks dan cerpen tingkatan 2. Okay. Jangan risau, cerpen ni tak dalam Komsas. Cerpen ni hanya untuk latihan anda, untuk melatih pembacaan dan memahami maksud. Nanti kita tengok objektif utama pembelajaran hari ini. Okey, sebelum tu kita nak mulakan dengan satu permainan. Permainan apa? Jom kita tengok. Okay, anda semua bersedia? Okey, semua berdiri. Okey, ini kita akan main misteri kotak ilmu. Okey, cikgu akan bagi pembayang dalam berbentuk pantun dan anda semua perlu meneka apakah benda tu. Okey, sebelum tu tajuk kita, saya nak ingatkan balik, tajuk kita hari ini adalah ilmu yang tak terhitung. Jom, mari kita berkenalan dengan apa itu ilmu. Okey, yang pertama sekali, pantun. Berisi ilmu, penuh berseri, dibuka helaian siang dan pagi. Teman setia, si cerdik bestari. Apakah dia? Cuba teka sendiri. Okey, apa ya? Buku, majalah, apa lagi? Buku. Jom tengok apa jawapan dia. Tanya siapa jawab buku tadi. Okey. Ingatkan cikgu nanti Jawab betul. Okey, seterusnya. Tekan butang, kira dihitung, nombor disusun, cepat terpaut. Tak pernah salah, bijak diuntung. Apakah dia? Cuba renung. Apa dia? Lambat pula tadi laju. Okey? Tak ada? Okey. Jawapannya, tekan butang, kira dihitung. Apa tu? Kamu pakai benda ni semasa kelas matematik. Apa? Calculator. Mudah? Susah sikit lah. Okay. Terusnya, kalau sakit pergi berjumpa, diperiksa badan siang dan malam, memberi ubat merawat luka. Siapakah dia? Cuba teka. Ini seseorang. Merawat. Jururawat? Bukan. Tapi tempat kerja dia sama. Apa? Doktor. Doktor. Jom tengok. Betul ke tak? Doktor, jururawat. Doktor. Tanya siapa yang jawab tadi? Okey, seterusnya. Pagi ke sekolah penuh berilmu, mengajar membaca, menulis selalu, mendidik murid tanpa jemu. Siapakah dia? Cuba teka dulu. Siapa? Ni paling mudah. Okey. Cikgu. Saya lah. Contohnya. Okey. Seterusnya, jabatan tinggi dia bina. Ini agak susah sikit lah kot. Jabatan tinggi dia bina, bangunan kukuh teguh setiasa, kira dan rancang kerja utamanya. Siapakah dia? Cuba teka. Dia bina jabatan tinggi, lepas tu dia bina bangunan. Apa tu? Ini satu pekerjaan juga. Pada anak-anak, arkitek, kurang tepat. Dia sahabat dengan arkitek. Apa? Engineer. Dalam bahasa Melayu apa engineer? Jurutera. Okey, tanya. Okey, apa yang kamu dapat simpulkan dengan induksi tadi, aktiviti kita tadi? Kita menunjukkan orang-orang yang berilmu. Orang ni berjaya. Buku, ni pun dia mengajar ilmu. Ini contoh orang berilmu, seorang doktor. Ini kalkulator anda guna untuk mengira. Dan buku sebagai sumber ilmu, belajar. Okey? Okey, cikgu akan edarkan beberapa cerpen ni. Sila duduk dalam kumpulan. Dalam kumpulan ada 5 orang. Okey? Okey. Dah semua? Cukup? Okey. Jom kita melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali adalah meningkatkan pemahaman membaca dan mendengar pelajar melalui teks yang relevan. Nanti ke depan kamu tu masing-masing setiap kumpulan ada satu cerpen. Nanti kamu orang akan berdiri dan membacanya. Okey? Terusnya menjawab soalan pemahaman.
yang mudah berdasarkan petikan yang diberi. Kamu lihat di bawah tu ada latihan, sedikit latihan. Soalan yang sangat mudah untuk kamu jawab. Okey. Jom kita mulakan. Okey, objektif pembelajaran di akhir pembelajaran ni, murid seharusnya atau sepatutnya dapat membaca teks dengan betul dan lancar dan dapat menjawab soalan pemahaman mudah berdasarkan teks. Okey. Okey, cerpen ni cikgu tulis sendiri. Okey. Tak panjang, pendek, mudah je. Mudah je. Okey. Saya nak setiap kumpulan akan dibahagikan satu perenggan. Okey, setiap kumpulan akan berdiri sama-sama dan membaca setiap perenggan. Okey? Okey, pertama sekali kumpulan pertama ni. Okey. Jom baca. Okey. Terusnya kumpulan kedua. Okey. Terusnya kumpulan ketiga. Sila berdiri semua. Okey. Terusnya kumpulan keempat. Suara kuat sikit Cikgu kat depan ni tak dengar suara kamu orang kat belakang tu. Okey? Berdiri. Okey, bagus. Suara yang nyaring. Okey, seterusnya perenggan kelima. Kumpulan kelima. Oh, ke belakang tu. Jom, diri. Kuatkan suara, cikgu nak dengar. Okey. Okey, terima kasih. Duduk. Okey. Okey, untuk yang terakhir ni kita baca sama-sama. Jom berdiri semua. Selesai sikit. Ice breaking, okey? Diri semua. Okey. Ya. Okey. Bagus. Okey. Cikgu bagi masa dalam 7 minit ke 8 minit untuk kamu orang berbincang dan menjawab soalan-soalan yang bawah tu. Okey? Boleh lihat kembali petikan dan untuk menjawab soalan-soalan tu. Okey. Okey. Dah jawab semua? Jom kita tengok apa jawapannya. Kita bincang sama-sama. Okey, yang pertama, siapakah watak utama dalam cerpen ni? Jawapan dia senang je. Kalau anda baca tadi, dengar kawan-kawan anda baca dan anda baca sendiri, tak mustahil anda boleh jawab. Okey? Jawapannya, ni jawapan panjang lah. Watak utama dalam cerpen ini ialah Aiman. Siapa Aiman tu? Seorang budak lelaki yang berasal dari sebuah kampung yang kecil. Ini dalam perenggan pertama tadi jawapan dia ada. Dan bercita-cita menjadi seorang doktor. Tinggi cita-cita dia, doktor. Siapa sini nak jadi doktor? Malu pula. InsyaAllah kalau kamu orang rajin belajar, masuk universiti, InsyaAllah boleh jadi doktor. Ingat, rajin belajar. Mencari ilmu. Okey, seterusnya soalan kedua. Apakah cita-cita Aiman? Cikgu dah terbagi jawapan tadi. Apa cita-cita Aiman semua? Cita-cita Aiman adalah untuk menjadi seorang doktor. Kenapa dia nak jadi seorang doktor? Supaya dapat membantu keluarganya dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sangat mulia dia punya cita-cita dan dia punya matlamat dia. Okey? Okey, yang ketiga. Semua dah jawab soalan ni? Ini soalan ni berdasarkan petikan lah. Petikan ni petikan kedua. Okey, mengapa Aiman tidak bermain bola sepak bersama rakan-rakannya? Kalau kita sendiri kan, sebagai pelajar, sebagai murid, sebagai kanak-kanak, sebagai budak belia, kita mesti nak ikut juga kawan kita main. Tapi kenapa Aiman tak nak main bola sepak bersama rakan-rakannya? Jawapannya, Aiman tidak bermain bola sepak bersama rakan-rakannya kerana dia ingin menumpukan perhatian kepada pelajaran demi mencapai cita-citanya menjadi seorang doktor. Dia sangat berdedikasi. Matlamat dia tepat. Matlamat dia memang jujur. Dia nak jadi doktor, dia nak menimba ilmu sebanyak mungkin. Dia sanggup mengorbankan keseronokan yang sementara untuk matlamat yang selamanya. Okey.
Seterusnya, yang keempat, okay, apakah yang berlaku kepada ayah Aiman? Ini ada sedikit melankolik sikit lah, sedih. Apa jawapannya? Tadi grup nombor 4. Grup nombor 4, petikan 4. Apa jawapannya? Betul. Ayah dia sakit. Sakit apa? Tak tahu. Tapi dia cakap ayah Aiman perlukan pembedahan. Tetapi keluarga mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi. Sebab mereka orang bukan orang yang berada. Dia orang kampung biasa, bapa dan petani saja. Okay? Menanggung kos rawatan tersebut. Pembedahan ni mahal. Kalau kita tak ada subsidi, lebih mahal. Okay? Itulah cita-cita Aiman untuk menjadi seorang doktor. Seterusnya, ni kumpulan kelima ni. Dia mesti tahu jawapan sebab dia baca tadi kan. Okay, jom. Kita tengok. Bagaimanakah Aiman berjaya mencapai impiannya? Ini agak mendalam sikit lah soalan dia. So, kita perlu meneliti balik petikan. Petikan kelima ada jawapannya. Okay, ini jawapannya. Aiman berjaya mencapai cita-citanya, impiannya dengan belajar bersungguh-sungguh, tidak pernah berputus asa dan sentiasa berusaha menimba ilmu sehingga akhirnya berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Seterusnya, menjadi seorang doktor. Akhirnya Aiman berjaya menjadi seorang doktor. Okay, yang soalan ke-6 ni, menurut cerpen, ini dalam satu cerpen ni kita perlu kena pasti satu ataupun dua ayat yang menunjukkan yang memberi jawapan kepada ni. Ini yang agak mendalam. Menurut cerpen, apakah manfaat ilmu? Okay, jom saya bagi clue. Anda boleh lihat pada perenggan ke-6. Ilmu memberikan masa depan yang cerah, membantu seorang mencapai kejayaan, mengubah nasib keluarga, serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Itu adalah manfaat ilmu. So, renung-renungkan. Kenapa ilmu itu penting? Dia boleh mengubah masa depan. Contohnya kalau kita daripada keluarga yang kurang berada, seperti Aiman, dia berjaya menjadi seorang yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Dia menjadi seorang doktor yang dapat merawat, membantu masyarakatnya. Dia boleh mengubah nasib keluarganya. Dia boleh membantu keluarganya dengan memberi wang balik kepada keluarganya, membantu menyara keluarganya kembali. Okay. Okay, seterusnya, sebab memandangkan masa dah agak singkat, saya nak setiap kumpulan untuk membincang dan mencari maksud untuk setiap perenggan di dalam cerpen ini. Kecuali perenggan 6 lah. Perenggan 6 pendek je. Cikgu yang buat nanti. Okay? Okay. Yang kumpulan pertama sini, kedua sini tadi, ketiga sana, 4 dan 5. Okay. Kumpulan 1, duduk dalam kumpulan. Cari maksud perkataan-perkataan yang Sekejap, sebenarnya satu lagi soalan. Ada bawa kamus dewan tak? Siapa tak bawa? Tak apa. Okey. Saya nak setiap kumpulan sekurang-kurangnya ada satu kamus dewan. Okey? Satu kamus dewan. Okey, siapa yang grup tak ada tu, kumpulan yang tak ada tu, boleh pinjam dari yang ada lah. Okey, masing-masing ada tu? Masing-masing ada? Bagus. Sekarang saya nak kamu orang setiap kumpulan cari maksud untuk perkataan-perkataan yang di-highlightkan dalam petikan ni. Okey? Nak tengok ni. Buka kamus dewan, cari. Okey? Ini aktiviti tambahan lah. Dan dalam pada masa yang sama, anda perlu meringkaskan petikan ni dan mencari maksud dan jawab dalam satu ayat. Yang tu kita akan bentangkan pada kelas yang terusnya lah. Memandangkan masa kita dah pendek, cikgu minta maaf. So, yang cari maksud ni, setiap seorang boleh cari ataupun ramai-ramai lah cari guna kamus. Okey, memandangkan masa dah habis, saya nak kamu orang simpan maksud-maksud yang kamu orang tulis tu. Nanti kita akan bentangkan sekali dengan maksud setiap perenggan pada pembelajaran yang seterusnya. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.